Cuba tengok cara kita simpan beg plastik di rumah. Biasanya beg plastik terpakai disumbat dalam plastik besar, gantung belakang pintu ataupun disimpan terus dalam meja kabinet. Cara simpan begini bukan saja nampak serabut, malah susah nak ambil. Cuba tip yang dikongsikan ni. Beg plastik bukan saja dapat disimpan dengan lebih kemas, malah senang ambil, tinggal tarik. Bahan diperlukan mudah je, beg plastik, gunting, botol sabun dan non-woven bag. Mula-mula kumpulkan plastik yang ada di rumah dan asingkan mengikut saiz. Kemudian ambil botol bekas sabun dan masukkan beg plastik yang ada satu persatu. Dah siap, kita ketepikan sekejap. Selepas itu ambil pula non-woven bag dan lipat dua. Gunting sedikit pada bahagian tengah. Seterusnya masukkan non-woven bag tersebut pada beg plastik yang telah disusun tadi. Selepas itu keluarkan daripada botol sabun tersebut dan kemaskan ia. Akhir sekali, ikat bahagian atas non-woven bag tersebut dan bolehlah digantung pada kabinet dapur. Apabila ingin gunakan beg plastik, hanya perlu tarik bahagian bawah yang gunting tadi. Siap, beg plastik lebih kemas dan lebih mudah diambil. Tinggal tarik je. Selamat mencuba!